hamba cari siapa? Hah? Tuan hamba cari siapa ke sini? Ini bukan cerita hantua. Mael. Mael. Tuan hamba jangan dekat-dekat. Saya lari sampai ke parking kereta sekarang. Haji. Hah? Ji, ada orang datang Ji. Kenapa? Apa lagi? Nak makan ubat tadi kan? Ni Ji, siapa ni Ji? Saya tak tahu, saya tak kenal Ji. Kau apa hanyut juga? Tak. Saya dengar orang main seruling. Dia main seruling? Dia lah main seruling. Dia tak reti main seruling. Tak, dia tiup tadi. Dia kau tiup kan? Saya tak tiup, saya isap. Masuk Kemboja. Ini anak-anak aku. Oh. Tadi daripada segmen pertama saya ada buat silap ke? Tak ada apa-apa kan? Tak ada, betul. Abang jemputlah makan. Ya, anak aku Kemboja. Kenapa? Saya terus terfikir siapa pula jaga Daria ni. Dah nikah. Abang. Masa rehearsal tadi bukan main kreatif abang. Bila dah live ni, pula-pula kat belakang tu ada orang. Sanggup custom kan? Abang punyalah cuba nak mengingatkan. Sebab abang tahu abang tengah tinggalkan seseorang yang tak boleh habiskan dialog. Dah lah tu Abang Mael. Tak apalah, jomlah kita balik dekat kampung kita. Abang Mael boleh duduk dengan Kemboja dengan ayah. Dah, jomlah kita balik. Boleh pegang. Aku tak boleh pegang. Marilah ayah. Kenapa jadi ayah?